Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia. Hari ni saya nak buat tutorial untuk saya nak pasang tangki air. Ini kawasan kampung tuan-tuan. Kebanyakan rumah-rumah di sini mereka pakai pipe direct. Jadi masalahnya jika tengah malam ada pipe pecah ke, ada kerja-kerja membaiki pipe tengah malam, tahu air tak ada. Jadi sepatutnya kena ada tangki standby lah kan? Sepatutnya lah kan. Jadi ni tangki yang saya pilih untuk rumah besar. Semua ni dah pasang. Ini semua dah pasang, siap. Dah test dah tadi, alhamdulillah tak ada bocor. Sekarang ni saya nak tunjuk kat mana tempat kita nak letak, InsyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni kat kawasan yang kita pilih untuk letak tangki. Kat sini mesan air. Kat situ pipe datang. Sini tadi saya dah letak simen tapi tak cukup. Ni tadi baru beli pasir dengan simen. Simen memang dah ada. Pasir kita beli tambahan. Kita buat lah sejauh mana kita boleh buat. Kalau kurang nanti kita beli pasir lagi. Lepas tu batu dah order dah, untuk tinggikan sikit. So tangki tu cadangannya tak di sini lah, untuk modal yang seadanya lah. Kalau modal kita besar, kita boleh tempat je dekat kedai welding tu kan. Tempat tu yang besi tu tinggi sikit. Ini kita modal ikut poket yang ada. Sebab itu pun bukan ada sponsor pun kan. Kita letak simen, nanti kita batu sampai. Tapi batu diorang kata petang pula lepas solat Jumaat. Tak apalah. Nanti kita letak kat sini. Kalau tuan-tuan, nanti saya akan tunjuk kerja-kerja pasang tangki tu, insyaAllah. Seronok kerja-kerja macam ni kan. Three days later. Air input, air main supplier. Alamak, longgar pula. Kenapa dia longgar? Alhamdulillah. Ini baru pasang ni. Kita baru pasang benda ni untuk air input kan. A few minutes later. Okay. Kita tak gambar ni. Alright. Okay, kita nak sambung. Kita pergi ke pipe tu. Ni. A few moments later. Okey tuan-tuan, alhamdulillah.
Tadi ni bocor, sini bocor. Jadi kita dah repair balik. Sebab pipe poli ni sebenarnya kerja dia mudah. Sebab dia tak perlu pakai white tape, tak payah pakai gam untuk PVC. Tapi kalau kita tersilap potong ni tak rata pun dia boleh bocor. Tak pun cara masuk tu tak rata pun, pipe tu sengit pun dia akan bocor. Jadi itu petanda adalah yang tak betul. Jadi bila dah betul, macam ni lah jadi ni tuan-tuan. Buka tengok. Tak bocor dah. Biasa ni kita nak ke sini sikit. Jadi kita kena potong ni bagi center balik. Sebab kita senang nak sambung dengan ni. Pergi ke in, ni out, pergi ke dalam. Ok, nanti saya tengah buat, saya tunjukkan. Ambil peta ni, peta. Kita buat kerja kena ada peta. Sebab ini kan kerajaan kita. Kita ada rumah tangga kita ni, kerajaan kita lah ni. Jadi kita kena ada peta. So ni kat situ tadi, kat tengah-tengah tu satu. Yang ni pakai 3. Mana 3 Hafiz? Okay, yang ni sini. Sini sambung satu ke sana. Ok, cantik. Betul sedang ikut lah. Kat yang biru. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak ada yang bocor. Saya cuba test pipe tandas. Kuat tak air? Sekejap. Seperti ni. Yeah. Oh, kejap. Kuat? Laju tak? Laju. Alhamdulillah tuan-tuan. Kerja-kerja pemasangan paip untuk tangki dah pun dilaksanakan, alhamdulillah tuan-tuan. Okey. Seperti dalam peta yang telah di-plan. Okey, ini main paip dekat tepi sana. Ni straight paip ni. Okey, saya pasang T junction. Okey, ini T junction tuan-tuan T junction clear kan? Tuan-tuan nampak kan? Clear kan? T junction sini untuk pergi ke tangki. So, saya pasang kunci kat sini. Okay, sebab ini satu pipe terus ke mesin juga untuk pakai air direct. Tapi jika saya tak pasang ini dengan ini, tangki tak dapat function. Air nak penuhkan tangki jadi lambat. Jadi saya terpaksa off air dalam dulu. Jadi saya penuhkan tangki. Kiranya tangki nanti dah penuh, so bola dia dah habis. Okay, saya akan offkan ni. So saya standby. Baru saya akan buka ni untuk guna pipe direct. Tapi jika malam, kiranya kadang-kadang di sini ada orang repair pipe tanpa pengetahuan. Mereka tak ada warning, tak ada apa, tahu pipe tak ada air. So baru saya akan on kan, saya off kan ni, saya akan on kan sini. Saya on kan sini untuk air daripada tangki masuk ke mesin. Dia akan pergi ke mesin ni tuan-tuan. Saya kena off kat sana juga. Yang saya off kan tadi supaya air tak terkeluar pergi ke main pipe balik. Jadi dia akan start kat situ, akan pergi ke dalam. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Ini pun saya memikirkan pasal ni tuan-tuan sejak dari zaman kerajaan Melaka lagi. Baru dah jadi ni. Tuan-tuan tengok ni. Nampak tak betul ni? InsyaAllah tuan-tuan Yang baik pun datang dari Allah, yang tak baik pun datang dari Allah. Nak menzahirkan kelemahan saya. Manusia yang sangat-sangat maha lemah ni tuan-tuan, yang berhajat hanya kepada Maha Pencipta, yang beri segala idea ni tuan-tuan, bukan kepandaian saya. Banyak kali istikharah saya buat dah. Pagi tadi lepas subuh Allah bagi ilham, terus ambil pensel, ambil kertas, terus tulis apa yang Allah bagi. Inilah hasilnya tuan-tuan, insya-Allah.
sama seperti yang mana Allah bagi. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda kena terus support TV channel TV Khalifah Bangkit. Teruskan share, like dan komen lah yang baik-baik. InsyaAllah di bulan Ramadan yang mulia, semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Bila dapat Lailatul Qadar, doa supaya hati kita selalu bersangka baik. InsyaAllah. I love you semua. Sayang semua. Sekali lagi, sayang semua. Masya Allah, apalah sangat. Assalamualaikum. Ada berita gembira. Alhamdulillah. Tangki dah pasang. Paip pun dah pasang. Okay, nak tengok ayah buat macam mana. Okay. Ini dah masuk kan. Ini tadi bocor. Alhamdulillah dah tak bocor. Okay. Ini daripada pipe main switch. Saya buat T-junction. Satu ni naik untuk ke tangki. Ni sekarang tangki tengah penuh air, isi air lah ni. Okay. Nanti jika air tangki ni sedang digunakan, pipe ni untuk pergi ke mesin yang kita selalu guna kat dalam. Jadi jika air tangki ni on dan kita on juga pipe ni, jadi air tangki tak kuat. Jadi saya buat switch lagi satu kat sini. Ini untuk ke tangki, ini untuk sini. So jika tangki dah penuh, saya off kan. Saya akan ni, saya tekan pipe direct. Yang ni pula daripada tangki. Tangki pergi mesin. So, kalau saya tutup tangki direct ni, ada direct. So kita akan on sini. Saya akan masuk ni. Kita akan pakai tangki. Ni tangki belum penuh lagi, belum sampai tak ni. Sampai sini je. Kita nak toleh berlanjut, datang sini lah belajar. Ya Allah. Inilah tangki kita. Besarnya tangki rumah menantu aku ini.